masalah voltage drop dekat body. So amplifier aku ni ada isu. Power on tapi tak ada output. Setiap daripada transistor ni aku dah check, tak ada short. Tapi ada satu findings, setiap kali aku start kereta ni, voltage aku akan drop dekat area body ni. So ini yang aku nak share dalam video ni. So ini power supply positif. Okay, aku akan test, tengok result dia berapa. 12.7. Okay, positif ke M dengan body aku sekarang 12.7.8 macam tu lah. Okay, dan kita akan start engine, kita tengok macam mana. 11.85. Oh, dia tak drop pula. Nani? Okay, lepas troubleshooting, ni power line, ni remote to ground aku boleh dapat voltage battery, tapi power line to ground aku dapat 8.8, ada voltage drop. So aku pun check ke depan. Oh, bila check rupanya dalam power line aku ni ada resistance. Sebabnya wire aku dah berkarat. Oh man, so aku kena beli wire baru, tukar power line ni. Kata FC korang. Kita tukar wire baru. Sebelum tu aku nak tahu berapa resistance dalam wire aku ni. So, aku dah cucuk dekat situ wire daripada depan, dan aku nak tengok berapa resistance ni power line aku ni. Okay, cucuk sini. Wire ni ada resistance dalam 39 ohm. Wonder lah aku punya voltage drop. Okay, wire baru dah sampai. So kita nak tengok macam mana condition resistance wire yang okey. So kalau kita tengok sini, probe aku connect zero resistance, 0 ohm. Then cucuk kat sini. Oops. Then cucuk kat sini. Kita tengok berapa ohms kita dapat. 0 ohms. Actually tadi aku dapat dalam 0.1. And means wire ni bagus lah. It's good. Around 0.1 ohm. Very very low. Alright. Okay, sekarang ni aku dah siap pasang M ni. So jom kita tengok kabel baru dah pasang. So speaker pun aku dah pasang actually. Aku cuma nak share sekarang ni voltage ni dapat ke tak. So sekarang ni voltage aku, so masa aku guna wire ni, kabel dia ni, kabel yang dah berkarat. Boleh ke cakap berkarat? Corroded, sama lah kan. Okay, dia dapat 8.8 volt. So that's why M aku ni, dia power on tapi output tak ada. So sekarang output aku dah ada. Alright. So ini power, antara power dan ground. And then antara remote, normal lah. Antara remote pun boleh dapat juga. Okay. Alright. Lesson learn daripada isu ni, bila M kau tak on ataupun tak ada bunyi, tak semestinya M problem. Okay, kena cek satu-satu lah. So dalam case kali ni kita belajar power cable ni, resistance kena at the maximum 0.3 ohm je ataupun 0.2. Kalau actual dia sampai puluh-puluh tu, kau tukar je lah power cable tu. So kita test sound. Aku dah dapat sound aku balik. Jota Grachao.